filem Netflix Malaysia baru je tukar carta guys. Kalau korang buka Netflix hari ni tapi tak tahu nak tengok apa, ini dia top 3 filem di Malaysia paling trending sekarang. Yang nombor 1 tu memang ramai tengah layan. Di tempat ketiga kita ada The Queen of Witchcraft, sebuah filem seram yang mengangkat kisah ilmu hitam dan gangguan mistik. Kalau korang suka dengan suasana yang menyeramkan dan penuh misteri, filem ni memang boleh masuk dalam wishlist. Di tempat kedua kita ada filem Ika, sebuah drama yang menyentuh tentang hubungan kekeluargaan, pengorbanan dan juga emosi. Jalan cerita dia agak perlahan tapi penuh dengan babak yang boleh buat penonton rasa terkesan. Untuk cerita ni aku rasa not bad untuk orang yang suka cerita yang santai. Dan di tempat pertama kita ada Papa Zola The Movie, filem animasi komedi yang penuh dengan lawak, aksi dan hiburan untuk seisi keluarga. Dan korang boleh tengok macam mana struggle-nya Papa Zola untuk nak menyara keluarga dia, pengorbanan dia untuk keluarga tu guys. Memang mengenyat hati lah. Dan juga dia selit animation yang sangat-sangat lawa, cara penyampaian yang sangat-sangat best. So tak hairan lah filem ni duduki carta pertama dalam Netflix di Malaysia. Jadi daripada 3 filem ni, yang mana yang korang dah tengok? Dan kalau kena pilih satu filem untuk tonton malam ni, filem mana yang korang akan pilih? Komen dekat bawah dan follow untuk banyak lagi filem trending setiap hari. Apa-apa pun, filem dulu baru kamu.